Okay, saya nak tunjukkan cara pengambilan 4 functional food yang sesuai untuk kita berikan kepada anak-anak kecil kita. Yang pertama, spirulina. Spirulina ni kita boleh makan dengan cara terus menelannya macam makan ubat ataupun nak kunyah pun boleh. Macam saya biasanya akan terus telan aja. Untuk anak kecil, kita boleh bagi 3 biji. Sebenarnya, jumlah pengambilan tu bergantung. Ada orang dia okey nak ambil lebih. Ada orang dia nak ambil sikit, terpulanglah. Macam ni 3 biji terus telan. Okay. Kalau tak ada masalah kesihatan, boleh ambil 1 sechet bila perlu. Macam anak saya bagi bila perlu. Bila perlu tu maksudnya dia nak ada macam simptom nak demam, nak selsema, nak naik rashes, eczema ke, allergic ke kan, baru saya bagi. Dia tengah demam, boleh bagi lebih. Cara nak koyakkan dia sangat mudah, tak perlu guna gunting pun. Just terus koyak macam ni. Cara pengambilan, terus tuang masuk dalam mulut ataupun kita boleh bancuhkan dengan air. Rasa dia masam, mas beres. Mungkin boleh bagi 1 sechet 1 hari. Dia ada tanda kat sini. Kita koyakkan ikut tanda dia. Kalau macam Ciruto tu, dia tak ada tanda. Dia lembut. Terus koyak je. Tapi kalau next expire, dia keras sikit plastik dia. Pun kita boleh terus masuk dalam mulut atau bancuh dengan air. Kalau next expire, dia rasa manis. Manis buah. Macam sugus. Spirulina kita boleh ambil sebelum atau selepas makan. Untuk Ciruto, the best adalah perut kosong. Untuk Nuts Bio, the best adalah selepas makan. Nuts Bio pun kita boleh bancuh dengan air ataupun terus tuang dalam mulut. Untuk iVision, the best adalah selepas makan dan bancuh dengan air. Direct masuk dalam mulut pun boleh. Cara nak buka pun sama macam Ciruto, mudah sahaja. Ciruto dengan Nuts Bio ni dia macam lebih kurang tau, tapi beza. Yang ni dia kurus panjang, lebih kepada biru. Ini lebih kepada purple. Koyakkan pun mudah. Macam ni. Warna dia kunyit. Nampak tak? Dia warna kunyit. Boleh ditelan terus ataupun bancuh dengan air. So begitulah cara pengambilan 4 functional food untuk anak-anak kecil anda. 3 ni nak mixkan sekali dalam air dan terus minum pun boleh. Kalau kita ambil spirulina, bagi anak tu spirulina, lepas tu ni bancuhkan sekaligus dan minum. Tak ada masalah. Boleh je. Hubungi saya di sini.